bebas mayungnya angkasa, sayapnya patah di atas awan. Saya di sini menyusun aksara, bicara buku, ayo kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sejunjung kasih penuh aspirasi madani buat sidang intelijensia yang penuh bermisi. Saya Alisha Zulaika binti Muhammad Zainul Arifin, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Jenderal Hilir. Kod sekolah saya ialah BBA 9209. Pada hari yang berbahagia ini, saya akan membawa anda semua untuk meneroka sebuah dunia baharu melalui sebuah novel yang penuh teladan dan pengajaran. Terimalah novel Empayar Hikayat Putra Tanpa Nama, karya Temik Abdullah. Penulis novel ini, Temik Abdullah, dikenali dalam bidang seni bina, penulisan dan lukisan. Karya-karya beliau sering mendominasi carta jualan terlaris di kedai-kedai buku dan telah menerima pelbagai anugerah. Antara karya beliau yang terkenal merupakan Pelukis Jalanan dan Arkitek Jalanan. Novel Empayar Hikayat Putra Tanpa Nama ini bukan novel biasa, tetapi ianya sebuah novel yang mengangkat isu akhlak, adab, kemurnian jiwa, kepimpinan dan ketaatan dalam beragama dalam kalangan anak muda. Novel ini diterbitkan oleh Iman Publication pada tahun 2018. Mempunyai 484 halaman muka surat dan pemikiran di dalam novel ini cukup hebat. Novel ini mengisahkan tentang putera Aradana Sastra yang melarikan diri dari istana dan menyamar sebagai rakyat biasa. Dia juga bergelut dengan saka keturunan yang cuba untuk mempengaruhi dirinya. Namun, dia tetap berpegang teguh dengan agama Islam dalam jiwanya. Kesenangan dan kemewahan dijanjikan kepadanya. Namun, putera sastra tidak goyah dan tetap dengan iman di jiwa. Ketika menyamar sebagai rakyat biasa, dia turut menyamar sebagai jejak kagumi yang membantu rakyat yang ditindas oleh pemimpin baharu yang merampas tempatnya sebagai raja. Dia diburu dan nyawanya dalam bahaya atas tuduhan mengamalkan ilmu hitam, sementara Kesultanan Aradanapura semakin lemah serta terancam. Rakyatnya semakin tertindas dan dia tersepit antara melarikan diri atau kembali menyelamatkan tanah airnya. Di akhir cerita, putera sastra merantau ke tempat lain untuk mendapatkan bantuan bagi membantu kerajaannya. Dan cerita ini tamat tergantung kerana akan ada sambungan cerita pada buku seterusnya daripada pihak penulis. Terdapat beberapa kelebihan yang menarik perhatian saya sebagai seorang murid sekolah rendah. Walaupun pada usia yang masih muda, novel ini membuatkan saya memahami sebagai generasi muda kita mempunyai tanggungjawab yang besar yang akan menentukan kepimpinan sesebuah negara. Pertama, novel ini menggunakan bahasa Melayu standard yang mudah difahami. Walaupun diselangi dengan bahasa Melayu klasik, istilah-istilah ini mudah difahami. Bahkan, terdapat juga bahagian glosari yang menerangkan tentang bahasa-bahasa klasik ini. Bukan itu saja, terdapat juga bahagian yang menerangkan secara terperinci ayat-ayat Al-Quran yang digunakan oleh penulis dalam novel ini. Selain itu, novel ini berasaskan kisah Nusantara yang begitu dekat dengan tanah Melayu ketika Kesultanan Melayu sebelum kemerdekaan dahulu. Kisah-kisah yang kini begitu asing seakan-akan diimbas kembali dan menjernihkan legenda-legenda yang seakan-akan kelam di telan zaman. Watak putera sastra yang begitu kuat, taat pada agama dan berani juga merupakan kekuatan-kekuatan tersendiri penulis yang disalurkan ke dalam novel ini. Sosok watak anak muda yang begitu berani berhadapan dengan segala cabaran bersendirian demi menggalas tanggungjawab sebagai seorang pemimpin benar-benar menjadi inspirasi buat saya agar lebih amanah dan berani dalam menjalankan tugasan yang diberikan. Sejujurnya, kekuatan-kekuatan ini mampu memperkuatkan karya Empayar Hikayat Putra Tanpa Nama sebagai sebuah novel trilogi yang laris serta popular di luar sana. Banyak manfaat dan pengajaran yang dapat diperoleh daripada novel ini. Pertamanya, novel ini mendidik saya. Sebagai anak muda, kita perlulah berani berhadapan dengan segala cabaran dalam kehidupan. Selain itu, novel ini juga mendidik saya bahawa sebagai anak muda, kita perlulah
taat pada agama, berpegang teguh pada iman dan takwa, meskipun jahilan menjanjikan emas dan permata. Seterusnya, novel ini membuktikan kepada pembaca seperti saya bahawa ilmu pengetahuan sangat tinggi nilainya. Generalisasinya, novel Empayar Kayap Putra tanpa nama karya Temik Abdullah ini mempunyai banyak pengajaran dan mendidik jiwa dengan penuh kebaikan. Dengan adanya novel seumpama ini, sudah pasti akan memberi impak positif kepada generasi muda yang membacanya. Saya amat menyarankan buku ini dibaca oleh anak-anak muda di luar sana. Sekian, terima kasih.